Alright guys, so hari ni aku nak review satu air yang aku tahu korang dah biasa minum air brand M&M, tapi korang jarang minum air brand ni tapi bersih public, betul tak? So sebab itulah aku sebenarnya pergi aku ada pergi 7-Eleven tau. Pasal aku terjumpa air ni. So aku dah tiba-tiba tercetus idea aku nak test lah air ni. Sama ada air ni macam boleh aku terima atau tak. Macam tu lah aku nak. So yang pertama kat sini ada ni tau. Apa? Zero sugar, zero calories. Ni preserve flavor lemon lah. Okay. Yang ni pula ada ni Korean peach, flavor Korean peach. Ni pun sama lah, zero sugar, zero calories. Okay. So tanpa buang masa lagi, apa lagi tunggu kan? So jom kita minum. So apa lagi tunggu kan? Jom kita minum flavor pertama, iaitu flavor lemonade. Okay. Okay. Yang pertama bila saya buka tu senang. Okay, so jom kita rasa. Bismillah. Dia ada rasa lemon, tapi dia macam gas-gas sikit. Kiranya okey lah. Dia macam mana nak cakap lah? Dia macam kau minum air lemon, tapi dia ada rasa gas lah. Sabar tak? Kau rasa sekali. Bismillah. Bagi aku lah, untuk aku rate air ni, aku bagi, by the way, minta maaf kalau korang dengar bunyi macam motor ke apa, sebab sekarang ni aku tengah kat tepi jalan ni, orang banyak lalu lalang, sorry lah. So yang pertama, aku rasa aku nak rate, bagi rating air ni dalam mungkin berapa kan, 7/10. Dia kira macam boleh lah macam tu. Okay, ni flavor pertama, iaitu flavor lemonade. Yang ni pula apa ni? Flavor Korean peach. Okay. So macam tadi, apa ni? Senang je nak buka. So bismillah. Aku tak boleh lah. Bismillah. Aku tak suka ini. Aku bagi untuk flavor Korean peach. Flavor Korean peach ni aku bagi, ni tadi 7/10. Ni aku bagi 4/10. Sebab secara jujurnya aku macam tak boleh terima rasa ni. Aku dah banyak kali minum air peach tau, tapi kali ni dia punya peach tu dia macam tak boleh lah. Dia macam okay. Aku rasa aku nak bagi cameraman aku rasa. Nak bagi lah minum. Bagi rating 6/10. Wow. 6/10. Masam. Ni untuk flavor lemonade. Yang ni pula flavor Korean peach bagi cameraman.
berapa? Rating. Berapa bagi tadi? 4/10. Sama lah, 4 per 10. Sama kan? Rasa macam sabun pun dia. So itulah apa orang panggil rating untuk kedua-dua air ni. By the way, kalau kau nak beli, aku rasa kalau paling layak nak beli ni lah. Sebab ni korang aku rasa, aduh, dia macam tak tahu lah macam nak kata. Macam nak kecam je, tapi tak apalah kan. So dia macam tu lah. So ini 7/10, yang ni 4/10 untuk rating aku. So aku tak tahu sejak bila kewujudan air ni. Apa-apa pun itu sajalah gila untuk air ni. Padahal kalau kau nak tengok lagi gila aku minum, aku tak kisahlah minum ke makan ke, review benda pelik-pelik, korang kena subscribe. Kalau korang nak tengok kalau tak nak tengok tak apa lah, ya subscribe, senang saja. So jumpa korang Jumaat akan datang. Bye.